Okay, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Dalam aku punya channel LCVX Motovlog. Okay, senang macam tu. Okay, pagi ni 20 hari bulan 11 2025. Kembali lagi kita dalam aku punya vlog. Hari ni aku nak ke Bandar Baru. Ada urusan sikit. Mudah-mudahan dia pemudahkan je segala urusan aku pergi dan balik lah. So sekarang aku on the way bersama aku punya LCVX. Baru tadi lepas aku basuh. Kotor sangat geng. So bertemu lagi dalam aku punya channel, InsyaAllah. Jika okey suara dan gambar, mudah-mudahan okey lah. Aku nak beli satu lagi 4K. Nantilah tengok lo macam mana. Sebab aku ada minat lagi satu 4K. Masalahnya 4K tu tak ada soket untuk apa tu orang tu, untuk mic geng. Jadi masalah lah pada aku. Aku tengok dia punya review, memang cantik. Dia ada dua skrin depan belakang, macam ala-ala GoPro. Tapi sayang satu dia tak ada soket untuk mic lah. Macam aku pakai kan motovlog macam ni, aku perlukan soket untuk aku pasang aku punya adapter mic ni lah. Macam GoPro ni memang dah ada kan, senang aku nak pasang. Tapi tu tak ada kan. Tapi aku minat dia punya 4K tu, memang cantik lah. Memang smart. Hasselcam A1 tak salah, K1 ke R1. Memang cantik kan. Harga kalau dekat Shopee baru 100 lebih, dekat TikTok 200. Macam tu lah harga dia. Cuma aku sedih je tak ada adapter mic untuk soket. Itu je lah. Kalau aku beli, kalau gambar bagus pun suara tak ada, tak seronok juga aku motovlog atas motor macam ni kan. Kalau okey tu boleh lah kan. Orang cakap setakat untuk outdoor biasa tu memang jelas lah suara. Tapi kalau atas motor macam ni, angin kuat geng, macam mana aku nak vlog? Sudah aku bercakap dalam full face aku ni, dekat luar tak dengar sebab bunyi angin tambah kuat. Itu je masalahnya. Sebab tu lah aku tanya dekat seller tu, dia punya 4K tu boleh pasang mic tak? Sebab mana-mana 4K aku nak beli, aku terpaksa tengok dulu kan. Bila aku nak beli, nak beli GoPro, aku dah ada 2 GoPro. Cuma yang S07 tu susah sikit aku nak edit. Macam aku cakap, ada masalah apa pun aku tak tahu. Bila rakam okey, tapi bila aku nak edit balik, suara ada, gambar tak ada. Itu je masalah untuk 07 silver aku tu. Tapi untuk Hero 4 aku ni okey je. Macam ni korang tengok video yang aku buat ni, ni semua daripada 4K, tak ada masalah. GoPro Hero 4 aku ni mantap je, on jalan kan. Tapi yang Hero 7 aku ada problem. Tapi kalau itu okey, mungkin aku tak belilah yang lain kan. Memang aku pakai je. Itulah payah juga kan. Aku tengok banyak sekarang keluaran 4K action camera, tapi dia tak ada adapter kan. Tak kisahlah apa model pun, kalau dia ada soket untuk adapter suara macam GoPro Hero 4 pun dah cantik dah. Senang lah aku nak vlog kan. Apa-apa action camera pastikan ada soket untuk kita pasang mic. Untuk full face macam vlog aku ni kan, atas motor macam ni, tak letak sini pun. Kalau aku letak kamera depan pun, kalau tak ada mic soket tu, susah juga untuk aku bercakap dengan suara angin je. Memang sendu lah video aku kan. Tapi setakat aku pakai Hero 4 ni, yelah, dah 2026 ni aku ingat nak cari lagi satu action camera, nak lebih perbaiki aku punya mutu video kan. Itu je. Banyaknya sekarang ni aku dalam dilema ni, masih mencari-cari mana yang sesuai untuk aku vlog untuk tahun baru 2026 nanti. Korang kalau ada show dan komen-komen, bolehlah tulis ruang komen kamera apa untuk 4K lah. Hari tu aku tengok juga model apa
SG Cam 4000 tu pun okey juga kan. Tapi yang dua skrin punya harga je besar sikit, mahal sikit. Atas je pun model baru-baru pun boleh tahan. Aku tengok nak try SG Cam lah. Sebab saya tahu aku SG Cam tu model lebih kurang macam GoPro je. Dia ada soket. Kena cari betul-betul lah kan. Sebab ada juga aku tengok motovlog pakai Cam model tu kan. Tengok macam mana ni geng. Sekarang ni aku tengah pening kepala aku nak tengok okey mana yang okey, action camera mana yang okey lah sekarang ni. Sebab aku masih pening lagi geng. Itu je masalah. Kalau dapat yang elok sikit memang cun lah bagi aku kan. Kita tengok satu tu 4K pun model lah apa okey. Nampak macam cun juga dua skrin. Tapi yang tu aku dulu pernah pakai, dia punya suara pecah geng. Bila aku rakam tu pecah suara. Tapi saya tak tahulah dia ada soket ke tidak. Tapi setahu aku dia tak ada soket untuk mic tu. Setakat tu outdoor luar boleh aku rasa. Tapi kalau untuk macam ni aku vlog ni memang susah lah sikit aku rasa. Memang susah lah sikit. Tu je lah masalah bagi aku. Kalau tak payah juga kan. Aku tu je payah juga kan. Tengoklah macam mana nanti. Aku masih tercari-cari 4K apa yang sesuai untuk aku punya next content 2026. Nantilah. Nanti aku pakai juga GoPro Hero 4 ni. Sementara aku pakai ni, aku nak cari juga yang baru geng. Mungkin nanti angle boleh aku letak dekat handle satu, dekat full face aku satu, yang satu dekat handle tu boleh arah ke tu, yang satu lagi boleh macam ni, macam biasa je. Okey, macam apa kita sambung lah. Panjang sangat dah aku membebel ni. Sekarang misi aku nak memikirkan, nak mencari 4K apa yang sesuai untuk new tahun baru dalam aku motovlog lah. Okey, nanti korang komen-komen di ruangan komen aku action camera apa yang mantap untuk aku buat video lah, yang ada soket suara. Okey. Okay geng, welcome back to my channel. So pagi ni kita berjalan lagi, teruskan perjalanan. Aku nak ke Bandar Baru, masih lagi on the way ke Bandar Baru. Cuaca hari ni agak mendung, aku risau hujan ya, sebab semalam dah hujan lebat geng. Memang semalam betul-betul lebat hujan. So hari ni on the way ke Bandar Baru lah. Semoga dipermudahkan segala urusan aku pergi dan balik. Welcome back to my channel LCVX Motovlog. Okay, aku punya channel yang baru lah. So aku harap video aku okay, dengan jelas suara dan gambar. Aku harap macam tu lah. Okay, setiap kali aku buat video aku akan pandang aku punya kamera ni. Aku kadang tak on. Ada sekali tu aku panjang cakap-cakap, lalah aku punya GoPro tak on. Jadi masalah aku, letih je aku cakap. So hari ni memang hari yang dingin. Bersama SCB aku pun tak ada masalah apa. Esok dah lusa pun aku tak ada program apa-apa, cuma aku bekerja dah macam biasa lah. Okay, waktu sekarang ni aku tak dapat nak ke mana-mana jauh daripada tempat aku duduk dan tinggal ni. Belum ada aktiviti jauh-jauh luar kawasan ni bersama motor LCB aku. Kalau ada nanti aku akan buat video punya. Kalau jauh-jauh tu kan, bateri pun memang aku satu standby. Sebab aku bateri GoPro ni pun ada 3, masuk ada 4 biji dah GoPro aku punya bateri tu. Sebab tu aku nak beli action camera lagi satu geng. Kalau ada lagi satu action camera, mungkin aku akan ada 2 kamera lah. Mungkin satu tu untuk aku atas motor, yang satu tu untuk outdoor macam aku berjalan lepas memegang motor tu. Macam tu lah aku nak buat. Tak boleh aku harap satu kamera je. Mungkin aku akan buat 2 kamera je lah. Yang kat helmet tu mungkin macam GoPro ni aku tak cabut. Mungkin aku kekalkan untuk helmet dan blok atas motor. Tu
Yang vlog untuk kita berjalan ataupun ronda-ronda kawasan, kita gunakan kamera lagi satu lah. Macam tu lagi. Fikir macam tu juga. Nampaknya aku dah fikir tadi panjang-panjang. Aku akan beli juga kamera yang aku cakap tadi tu. Mungkin dalam Shopee kan. Shopee harga je rendah sikit geng. Harga je rendah sikit lah. Kita apa? Harga je masih rendah sikit. Okay, sampai dah baru lagi ni. Tuk. Panas. Cuaca okey ni cantik lah. Kalau tak okey nanti aku basah kuyup geng. Macam semalam aku basah kuyup kena hujan. Aduh, aku beli bandar baru je semalam. Lepas tu kena hujan langsung geng. Basah kuyup aku lencun basah. So macam mana aku nak ni. Aduh. Tu alhamdulillah lah. Aku pun okey hari ni. Pakai slipper, kasut pun tak pakai. Lantak lah aku bedal dia. Janji aku boleh on je kasut aku basah. Hari Sabtu aku ada ujian memandu lagi. Korang doakan aku semoga berjaya lah dalam aku memandu nanti. Maklum lah orang tak pernah memandu. Bila suruh memandu je tak tahulah apa jadi. Mudahan sekali aku test berjaya lah geng. Itu je harapan aku kan. Dah mulai jauh dan jalan okey, olah gerak. Nak pergi ke pusing ke sebelah sana. Okey. Okey, sebelah sana. Aku kalau bawa motor macam ni ada melayan je. Kalau superbike tu memang sedap pum tu lagi. Tak apalah. Dapat superbike pun dapat LCV je pun dah mantap lah. Nak laju macam mana geng kan. Okey. Aku baru basuh motor ni, harap tak jahanam lagi kotor. Sebab 2-3 hari ni hujan je. Dah kita sedang dilanda hujan lebat geng. Musim hujan macam ni mulalah. Harap bank pun ada duit. Okey, apa nanti kita sambung lagi. Baik pakcik. Kita langgar kan. Hati-hati pakcik. Okay geng, siap dah. Urusan aku ni selesai. Okay, aku nak pergi ke pejabat pos dulu. Semoga dia memudahkan urusan aku hari ni. Amin, amin, amin. Berhenti
Okey geng, ini aku sekarang dekat Bandar Baru geng. Selesai dah urusan aku. Ni aku nak terus ke pejabat pos kejap. Ada urusan je pejabat pos, settle, pergi kedai sekejap. Lepas tu balik lah, tak ada apa lagi. Nanti petang aku ada aktiviti dengan anak aku, pergi mancing geng. Musim-musim hujan ni. Harap petang tak macam semalam lah hujan. Kalau macam semalam hujan, pisang geng, hujan lebat. Peti lagi kan. Kalau hujan sikit tu okey lah. Mudah-mudahan. Fokus lah. Okay, sampai biok pos. Ambil nombor. Selesaikan dulu bil-bil yang perlu lah. Okay geng, apa-apa nanti kita sambung lagi. Malas dengan air ni. Okay, kita apa-apa sambung ke. Okay, Assalamualaikum, welcome back my channel. So sekarang aku dah selesai kat pihak pos ni. Nak pergi satu lagi location pula. Sebut pun dah salah, tersasul aku sebut. Maklum lah, aku kalau bercakap terlampau laju sangat memang tersasul-sasul jadinya. So jomlah, aku nak pergi cari susu anak aku dulu. Macam ni lah vlog aku. Cuaca dan suasana pagi di Bandar Seri Jempol macam ni, macam korang tengok dalam video ni. Ni dah rupa dia kan. Sibuk macam nampak. Ke sana kemari, lipat sana lipat sini. Macam tu lah. So jomlah teruskan perjalanan. Sekarang aku ingat nak pergi petang, takut hujan. Lepas tu aku ada aktiviti pula memancing dengan anak aku kan. Mana yang sempat terkejar-kejar. Biar aku settlekan pagi ni satu hal, lepas tu kan petang kan satu hal. Dah mudah, simple. Malah aku nak fikir-fikir nanti ya, besok lah petang kan lah. Sekarang ni pun petang hujan. Tunggulah kejap lagi, pukul 12 kan dah gelap ya. Macam tu lah cuaca sekarang. Jom, aku nak pergi kedai sana tu, settle kan terus balik. Tak ada apa-apa urusan lagi lah. Dah, ini adalah kedainya. Saya dah satu perkara, lagi satu ke. Ke belakang. Kereta aku sangkut. Kadang aku ikut belakangnya ada lori kan. Kadang ada kereta. Itu je masalah. Okay, jom lah teruskan perjalanan. Aku nak boleh tinted aku punya phone dahulu. Okay, kita sambung lagi. Okay, dah aku punya GoPro. Tadi ada problem sikit. Aku tak tahu kenapa aku punya GoPro ni
boleh hang. Kau tengok tu, tu dah berfungsi tu kan, okey lah. Okay, welcome back ke my channel. Selesai sudah urusan aku di Bandar Baru hari ni. Selesai semua hal. Okay, sekarang aku on the way nak balik. Dah tak ada apa dah. Kita pulang lah, caw. Hari pun macam ni, nak hujan lebat je kan. Balik dalam hujan pula. Itu jadi hal. Kita teruskan perjalanan dan teruskan perjalanan. Okay. Untuk kekasihku, bila dah masuk dalam helmet ni, aku mulalah menyanyi. Apa lirik pun entah, aku pun tak tahu. Okey geng, jomlah kita berbual-bual, kita sambung kita punya vlog balik. Sekarang aku bersama SCBX on the way nak balik rumah. Sejak aku pakai fuel cleaner tu, motor aku lebih lancar geng, dan rasa seronok pula. Speed so sekarang jadi masalah. Aku punya motor ni dia punya rantai je. Rantai dia macam nak habis dah. Yalah, motor ni pun masih berjalan ke sana ke sini ke sana kan. Pokoknya aku rasa dah 5 bulan ke 6 bulan dah. Poket yang aku baru ganti sudah tu, inilah poket je dah 6 bulan ke 7 bulan. Mata je pun dah kecil. Aku ingat nanti gaji mungkin aku tukar lah. Aku pakai RKM size 36 je, motor standard. Tak adalah aku nak pakai poket kecil ke nak apa ke. Aku bukan nak pergi racing ke apa. Cukup lah setakat boleh jalan macam ni. Okay lah, nak macam mana lagi kan. Motor aku pun standard, kan modify sangat pun. Modify sangat pun kan. Kat Jani pun dah okey lah. Apa nak lagi. Mudah-mudahan jalan tu tak ada apa-apa. Aku risau takut ada JPJ kan. Hari tu pun kita sempat dengan JPJ. Dah tak boleh buat apa. Kalau tak hari tu pisang. JPJ ni bukan boleh percaya sangat. Komplit pun ada je yang kena kan. Aku risau tu je lah. Agak tak ada lah. Tapi semalam aku dengar info daripada kawan ada semalam. Agak hari ni tak ada lah. Kalau ada juga pisang kan. Mampus aku hari ni. So korang layan je lah video aku. Korang tengok je lah. So motor ni memang tak ada masalah lah bagi aku. Sejak aku pakai, sekarang pun aku tengok dah banyak dah motor-motor yang baru, model-model baru keluar bermacam-macam kan. Aku tengok di pasaran sekarang macam-macam model. Ada yang model yang dah dimaklumkan kepada rakyat ataupun ditayangkan lah, ditunjuk lah, dipamerkan lah. Ada juga motor-motosikal yang disembunyi-sembunyikan tiba-tiba ada kat pasaran. Aku tengok pun motor apa dia tiba tengok, wow, lain kan, boleh mantap. Itulah sekarang di dalam Malaysia pasaran motor bermacam-macam geng. Ada yang kau dah tahu sedia maklum tu, kau tak kisahlah. Ni yang kau tak tahu, tiba-tiba pergi kedai motor tengok ada. Motor tu ala-ala motor racing pula bentuk dia kan. Memang mantap geng. Aku minat bentuk motor-motor ni yang jenis era macam 80-an dulu, macam SS, RG, RZ, Pentajerum, Gamma, 125. Betul-betul macam tu memang aku minat geng.
Dia kira ke depan rendah, belakang agak tertonggeng sikit kan. Ala-ala pun untuk racing. Memang smart geng. Kenapa motor-motor yang dulu tu tidak dikeluarkan production je kan. Aku rasa kalau terusan kekal production tu memang mantap tu. Aku rasa aku pun dah dapat dah sebiji motor tu kan. Padahal aku dah pakai lah dulu-dulu RZ 125. Cuma zaman tu aku ni manalah tahu video-video sangat kan. Tak reti sangat nak buat video kan. Telefon pun dulu mana ada canggih-canggih macam sekarang. Macam mana aku nak buat video kan. Kalau aku ada video dulu macam sekarang canggih ni, mungkin banyak aku video-video aku naik motor RZ aku lama, ES5 aku yang lama, BBL tu. Lepas aku RG aku NBM plate. NCX aku dulu, RZ aku tak mantap geng. Tapi sekarang tu benda tu semua dah tak ada. Sekarang pun dah zaman lebih maju lagi. Aku pun akhirnya last zaman dah tua-tua ni, aku pakai LCVX je lah. Cukup lah tu kan. Setakat 125 RZ tu dulu kita dah pernah pakai, tak apalah. Kita pun dah pernah merasai kenikmatan RZ 125 RG kan. Dia orang cakap zaman 2 stroke tu memang hebat geng. Bukan aku cakap 4 stroke tak hebat. 2 stroke tu memang ganas geng. Memang mantap. Dari segi kelajuan tu yang tak boleh tahan tu kan. Sebab dulu RZ aku 125 aku sikit je make up pun dah upgrade engine pun dah pergi dah 18, 19 lebih lagi daripada tu pun ada. Macam tu je lah. Tapi sekarang ni malas dah aku nak bikin-bikin motor. Setakat pakai, beli, jalan dah lah. Malas aku nak modify. Tak ada lagi dah. Ada pisang mat. Macam dulu ada kan. Kejap-kejap aku beli barang motor. Sekarang tak ada lah. Itu je lah. Kalau dulu tu memang dapat gaji je modify motor. Masa tu je lah aku bujang-bujang geng. Darah tengah panas juga. Hidup penuh racing je kan. Asyik racing kan. Aku racing sekitar jalan dalam ni je. Aku racing sekitar jalan dalam ni. Kampung aku ni memang ada lokasi racing lah. Nantilah kalau aku ada buat video, aku tunjuk lokasi tempat aku racing dulu kan. Tapi sini jalan yang ni aku tak pernah racing je lah. Sebab jalan ni dulu kalau ikutkan kawasan macam ni memang cantik juga buat racing. Tapi sini banyak lembu kan. Memang banyak lembu. Tu risiko lah. Rasa aku bujang-bujang tu dekat kawasan rumah aku je. Jalan raya ni lah, jalan utama ni. Ada satu jalan tu memang panjang lurus kan. Bukan setakat 300 meter je. Lebih daripada 300 meter kan. Itu memang racing aku masa zaman-zaman 80-an dulu lah. Sekarang tak ada lagi. Tak ada masa aku nak racing dah. Zaman sudah habis bro. Sekarang ni zaman standard. Buat motor macam ni je lah. Awak cakap macam motor orang tua kan. Macam mana aku pun dah tua. Dulu bujang-bujang ni boleh lah. Umur 18, 21, 22 tu memang ganas zaman tu. Orang cakap kan. Sekarang mana ada lah geng. Tak ada lah. Biasa santai macam ni lah. Aku pun ada sangat nak racing-racing ni. Boleh lah. Setakat tu sajalah yang aku boleh kongsi pada korang. Mana yang ada motor sama retro-retro macam SS2, RZ, TS Hargama tu, korang jaga lah elok-elok. Kalau korang tak nak pakai pun tak payahlah dijual, simpan je. Macam aku RZ aku tu, aku berlaku kemalangan. So aku teruk, aku patah tangan, patah kaki. Lepas tu lama juga aku kat hospital 6 bulan. Sebab kepala aku kan. So aku jual motor tu jadi besi buruk. Hujan ke? Hujan kan? Ok lah geng, nanti apa-apa kita sambung lah. Hari hujan lah. Aduh. Lagi hujan pula. Pisang ni, kamera aku rosak kan.
Okay, nanti pun kita sambung ni. Okay geng, sampai sudah aku ke kawasan kediaman aku. Okay, cukup sampai di sini saja video aku untuk hari ini. Kita jumpa lagi next konten yang akan datang. Okay, so kalau ada salah aku punya bahasa dan bicara, harap dimaafkan. Okay, jangan lupa like dan subscribe aku punya channel. Maaf di atas kekurangan dalam aku punya channel video. Jumpa lagi di next konten yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye. Mak, saya balik atur royong, Mak. Dah, selesai Mak atur royong saya. Saya nak beli berkentang, Mak. Beli berkentang je. Hah? Mana ada? Ni nak bawa. Ni nak bawa.